Hai dan Shalom, selamat datang ke podcast Lensa. Guru. Ya, Saya Evelina dan selamat datang kepada pendengar setia podcast kami, terutamanya daripada kalangan siswa guru daripada seluruh APG kampus yang ada di Malaysia. Hari ini kita akan membincangkan tentang fasa yang paling mendebarkan, menduga dan juga yang paling manis di sepanjang tempoh pengajian kita di APG ini, iaitu fasa praktikum. ya benar sekali Evelina. Kalau kita bincang pasal praktikum, mungkin ada setengah pelajar ni dia rasa macam takut. Ada yang juga excited sebab mereka mau mula mengajar. Jadi, kami telah pun mengumpul banyak sekali persoalan daripada siswa guru di IPG Kampus Rajang. Jadi, kami juga telah membawa seorang panel khas. Ya, ia merupakan alumni IPG Kampus Rajang juga dan orangnya sangat terkenal dalam bidang orator. Perkenalkan, saudara Linven Paulus. Hai, terima kasih kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada penonton yang sudi menonton podcast kita pada hari ini. Dan saya, Linven Paulus Sendis, merupakan alumni IPG Kampus Rajang. Baiklah, syukur. Terima kasih atas kesediaan saudara untuk menjadi panel kita pada hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama membedah soalan yang pertama daripada siswa guru kita yang berbunyi, sejauh mana kebenaran bahawa kita wajib menyediakan portfolio sepanjang tempoh praktikum dan kalau betul, apakah strategi terbaik untuk mengurus serta menyiapkannya dan juga apakah kesilapan utama yang wajib kita elakkan, saudara? Baiklah, kalau saya, portfolio merupakan satu kewajipan yang harus dilakukan dan dilaksanakan semasa kita menjalani praktikum, sama ada fasa 1, fasa 2, begitu juga semasa internship. Jadi, semasa anda berpraktikum nanti akan ada 3 fail yang perlu anda sediakan. Pertama iaitu fail amalan profesional, kemudian yang kedua fail trust, dan yang ketiga, file elective trust. Ketiga-tiga file ni wajib untuk diwujudkan dan dibina oleh siswa guru. Sekiranya siswa guru tidak ataupun gagal mengemukakan file yang diminta, sama ada daripada kepada pensyarah ataupun kepada guru pembimbing ataupun kepada pihak pengurusan sekolah maupun kepada pihak IPG, sekiranya siswa pendidik gagal dalam mengemukakan ataupun membina ataupun mewujudkan tiga fail yang saya nyatakan tadi, mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib selari dengan surat perkeliling iktisas. Kalau tak silap saya, sekiranya siswa pendidik yang terkena ataupun diberi tindakan surat perkeliling iktisas ataupun amaran pertama, boleh mengganggu-gugat dia punya perjalanan sepanjang IPG ini. Jadi saya sarankan kepada semua, kalau boleh laksanakan file tersebut mengikut waktu yang telah ditetapkan. Contohnya mungkin pensyarah nak minggu pertama ataupun minggu kedua. Jadi kita perlu siapkan folio tersebut sama ada pada minggu pertama ataupun minggu kedua. Tapi kalau Linven lah, kalau Linven selalunya Linven akan buat seminggu lebih awal sebelum praktikum. Sebab apa? Selama saya menjalani 2 kali praktikum, pertama saya akan melapor diri lebih awal. Maksudnya saya akan bawa kawan saya yang sama teammates dengan saya, yang sama berpraktikum dengan saya akan bawa mereka lapor diri lebih awal. Sebab apa? Pertama, kita nak berkenal dahulu dengan pihak pentadbiran dan juga pihak sekolah. Kemudian kita boleh tanya apa maklumat yang kita perlukan dalam folio. Contohnya, mungkin sesetengah sekolah mungkin ada menggunakan buku. Jadi minta buku itu dengan mereka dan cetak buku tersebut. Contoh mungkin buku pengurusan pentadbiran, pengurusan co-curriculum. Sebab dalam senarai SEMA, kalau tidak silap saya, dalam senarai SEMA amalan profesionalisme, file amalan profesionalisme, ada nyatakan tentang pengurusan pentadbiran co-curriculum. Jadi benda itu, perkara itu perlu ada dalam file sebelum menjalani praktikum. Kalau Linven lah, tak tahu yang lain. Tapi kalau Linven memang buat awal. Dan kemudian, selepas Linven minta bahagian pengurusan pentadbiran, pengurusan co-curriculum dan juga contoh macam syarta organisasi. Kan kita kena minta awal. So, benda tu memang dah ada di sekolah. Jadi,
Linven kena sediakan, gumpulkan semua tu ataupun minta nombor pihak pentadbiran. Contohnya selalunya PK1 lah yang mempunyai bahan-bahan tersebut. Jadi apabila Linven minta, Linven akan kongsikan dengan rakan-rakan yang sama sekolah lah. Okay. Kemudian cara kita nak minta tu pun sebenarnya ada cara juga. Maksudnya kita kena ada kesopanan, kita ada kesantunan semasa kita message cikgu ataupun kita minta dengan guru besar. Contohnya kalau guru besar tidak keberatan, sudilah guru besar berkongsi dengan kita tentang pengurusan pentadbiran, lepas tu carta organisasi, pengurusan kurikulum ataupun pengurusan hal ehwal murid. So benda tu mesti ada dalam folio sebelum minggu kedua. Sekiranya lambat, ada sesetengah pensyarah dia tidak bagi amaran secara lisan, tapi dia akan bagi amaran secara bertulis. Dia bagi kamu punya dia bagi surat tu dengan kamu dan kamu akan diambil tindakan. Sekiranya melebihi 2 kali amaran bertulis, kalau tidak silap tapi ini berdasarkan pengalaman, kalau tidak silap lebih daripada 2 kali amaran bertulis akan diambil tindakan Akta 174. Dan ini boleh menyebabkan anda dibuang daripada IPG dan membayar sejumlah wang mengikut perjanjian anda. Jadi jangan main-main waktu praktikum. Sebab itu masa Linven praktikum fasa 1 dengan fasa 2, Linven tak ada masalah isu tentang pendokumentasian maupun file. Linven memang tak ada masalah sebab seminggu sebelum praktikum, contoh minggu depan Linven nak praktikum kan, minggu ni saya memang dah sediakan file tersebut. Saya memang dah untuk pengurusan kurikulum saya dah sediakan, pentadbiran saya sudah sediakan, HEM pun saya sudah sediakan. Jadi kalau tidak silap Linven dia ada 8 bahagian. Jadi ke-8 bahagian tu, 3 bahagian tu adalah 3 bahagian utama yang perlu kamu sediakan sebelum praktikum, iaitu yang pertama kalau tidak silap Linven pernyataan praktikum, lepas tu biodata dengan apa lagi senarai semak kalau tidak silap. Dan kemudian bahagian yang kedua tentang pengurusan pentadbiran seperti carta organisasi, senarai nama guru dan senarai nama murid yang akan anda ajar. Dan bahagian ketiga kalau tidak silap tentang DSKP dan juga jadual waktu. Jadi benda tu selalunya akan diberi semasa kamu melapor diri. Dan nasihat Linven lah, kalau boleh jangan kita lapor diri macam hari ni nak praktikum, hari ni lapor diri. Jangan. Seelok-eloknya seminggu sebelum praktikum tu kita kena lapor diri lebih awal supaya senang untuk kita mendapatkan maklumat, mendapatkan pengurusan, dokumen pengurusan dan bahan-bahan yang diperlukan supaya memudahkan kita untuk mendokumentasikan perkara tersebut dalam file. Sebab kita ada 3 file tau. Ketiga-3 file ni mesti disediakan dan mesti wujud semasa pensyarah menyelia ataupun memantau. Okey, dan selalunya strategi yang Linven akan laksanakan, Linven akan bahagi ikut hari. Contohlah, minggu ni maksudnya minggu sebelum praktikum tu Linven dah selesai bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3. Jadi bahagian 4, bahagian 5, bahagian 6 iaitu bahagian RPH co-curriculum, jurnal dengan kalau tidak silap ada bahagian refleksi PDP. Yang itu penting. Apabila hujung minggu Linven akan ambil satu masa iaitu petang Jumaat. Contohlah hari ni hari Jumaat kan. Jadi Linven akan ambil waktu petang Jumaat tu, balik dari sekolah Linven akan buat jurnal iaitu jurnal kalau tidak silap jurnal pengajaran kah? Saya pun lupa sudah. Sebab lama sudah kan? Tapi dia ada buat jurnal Dari jurnal tu mesti kalau tidak silap mesti ada satu rujukan. Tapi Linven selalu lebih lah. Linven letak 3, 4 ataupun 5 rujukan supaya nampak jurnal tu tadi dia macam berimpak tinggi dan berilmiah. Itu pada pandangan Linven. Dan strategi yang kedua, kalau boleh jangan tangguh bahan-bahan yang dalam file. Contoh, kalau lecturer minta jurnal, minggu ni dah minggu 5. Jadi minggu 5 punya jurnal belum ada. Tapi pensyarah minta sampai minggu 5 dan kamu gagal mengemukakan, benda itu yang akan menyebabkan banyak perkara yang kamu kena buat. Kena ingat, kamu kena sediakan RPH, kamu kena kemaskini folio, kamu kena buat lagi kamu punya PBD. Jadi dia sangat banyak. Dan satu lagi PBD, kalau Linven akan buat satu file khas untuk PBD. Linven tak akan letak dalam folio amalan profesional kecuali borang transit. Borang transit tu selalunya sekolah akan bekalkan lah. Jadi borang transit saya akan letak dalam file amalan profesional dan satu lagi file saya sediakan untuk PBD murid. Maksudnya PBD murid tu saya akan letak hasil kerja, catatan harian dan juga
pemerhatian saya terhadap murid yang menjalani PBD dalam kelas. Okay? Jadi maksudnya kalau Linven letak 4 file lah, yang last tu PBD. Sebab pensyarah saya, 2 kali saya berpraktikum, 2 kali tu mereka sangat menekankan PBD. Dulu pensyarah saya fasa 1, fasa 2 tak berubah. Iaitu Cik Bong untuk BM, manakala sejarah saya Madam Wong. Jadi pensyarah saya kedua-dua ni memang mereka sangat menekankan PBD. Jadi siapa-siapa yang terkena pensyarah ni boleh sedia dengan PBD. Dan mereka akan tanya juga, kenapa Linven bagi TP4? Kenapa Linven bagi TP5? Itu yang anda perlu beri justifikasi. Okay? Yang tu perlu mengikut macam mana kata tu, arahan daripada pihak pentadbir. Mungkin ada sebahagian sekolah dia tidak suka kalau pelajar dia diberi TP3, contoh kan, dia nak TP4. Jadi anda perlu beri justifikasi kenapa awak beri dia TP3. Tapi Linven terpaksa beri TP3 lah. Contohnya kalau budak tu memang dah tak pandai nak, contohlah mengenal pasti kan kata hubung, contoh kan. Jadi dia tak tahu pun kata hubung, dia tak faham kata hubung, nak tak nak, saya letak tidak menguasai. Macam itulah. Okay. Jadi kalau yang bagian pemfailan ni, pendokumentasian ini sangat penting. Sebab bukan pensyarah saja memantau. Setiap ketua jabatan, setiap pengarah akan datang ke sekolah secara mengejut. Dia tak kisah. Dia mungkin datang pagi Jumaat. Jadi, kepada bakal guru yang menjalani praktikum nanti, kalau boleh, pastikan fail anda lengkap setiap minggu. Luangkan mungkin 2-3 jam untuk anda kemas kini file. Sebab kalau kita tak kemas kini file, itu yang akan menyebabkan anda menerima surat amaran pertama, dan apabila anda tidak dapat memberikan justifikasi sebab tak ada bukti yang kukuh, anda boleh diambil tindakan. Itu pada pandangan Linven lah. Jadi pesanan saya kepada yang berpraktikum, tolong buat file. Tapi walaupun buat file, jangan lupa tugas hakiki yang sebenar lah, iaitu mengajar di dalam kelas. Okay? Dan untuk file teras dan elektif teras, sediakan juga bahagian RPH setiap minggu. Jangan, kalau boleh, jangan tangguh RPH lah. Sebab benda ni kalau macam bahasa Melayu kan, awak akan mengajar bahasa Melayu setiap hari tanpa berhenti. Macam saya ada 14 waktu. Maksimum mengajar di waktu praktikum adalah 14 waktu. 14 ke 13. Saya pun lupa. Lepas tu saya ada 10 waktu BM, 12 waktu BM, 2 waktu sejarah. Jadi maksudnya setiap hari saya akan mengajar tanpa henti. Maksudnya setiap hari akan ada 1 RPH ataupun 2 RPH. Kalau macam saya yang memang selalu bertuah terkena ni kan, memang kadang-kadang, contoh awal pagi saya mengajar PH, hujung waktu saya mengajar sejarah. Maksudnya saya akan sediakan 2 RPH lah dalam satu hari tu, iaitu RPH BM dan juga RPH sejarah. Saya pernah terkena contoh pukul 10.30 sampai 11.30 waktu BM, 11.30 sampai 12.30 waktu sejarah. Memang tak berhenti, 2 jam mengajar kadang-kadang tu pernah. Okay? Jadi kalau boleh jangan tangguhkan RPH, jangan tangguhkan file. Sebab benda tu, kalau awak tangguhkan dia akan menjadi banyak di hujung. Dan apabila awak melaksanakan, apa orang kata tu, semakkan file oleh pensyarah ataupun ketua jabatan maupun pengarah, sesiapa saja yang memantau, itu yang akan menyebabkan awak diambil tindakan. Tapi kadang-kadang, ini berdasarkan pengalaman saya juga, kadang-kadang kalau anda bertugas ataupun berpraktikum di sekolah kluster, sambil contoh sekolah kluster macam di SKSNN Sarikia, tempat saya dulu, setiap minggu akan ada seorang pegawai PPD turun. Dan akan ada pegawai nazir, jemaah nazir dari Jabatan Pendidikan Negeri dan juga KPN datang sebab nak memantau guru. Dan mereka bukan sekadar memantau guru tau, mereka akan pantau juga guru pelatih. Sebab JPN, jemaah nazir ni dia pun ada kuasa untuk dia tengok awak buat kerja ke tidak. Sebab benda tu, kalau jemaah nazir tengok awak malas dekat sekolah, terutamanya sekolah kluster, tak heran kalau nanti dia buat surat ataupun dia buat aduan dengan IPG bahawa guru pelatih ni tak buat kerja, tidur dalam bilik guru, main game dalam bilik guru. Itu yang akan menyebabkan awak terkena tindakan. Kalau seboleh-bolehnya, siapkan folio apa semua tu, sebab kita tak tahu siapa yang akan cek. Sebab saya dulu pernah kena oleh jemaah nazir Cawangan Sibu kalau tak silap saya. Dia datang ke SNN, dia tengok file saya. Tapi masa tu saya tak ada masalah lah. Dia memang puji, dia kata file saya lengkap, semua nampak, jelas. Saya kata, jadi itu merupakan satu pendaftaran untuk saya lah.
dalam membangunkan folio. Jadi pesanan saya kepada semua, ingat, jangan tangguh file, jangan, kalau boleh luangkanlah hujung minggu tu 2-3 jam untuk anda kemas kini file. Dan yang ketiga, tanya pensyarah anda bagaimana dia nak file. Contohnya ada setengah pensyarah, mereka tak nak file yang terlalu tebal ataupun terlalu banyak isi kandungan, tapi ada pensyarah yang dia nak ringkas tapi benda tu sampai. Macam itulah. Sebab ada yang tebal tapi tak ada makna pun sebenarnya. Macam orang kata kuah banyak lagi daripada isi. Jadi ada pensyarah yang tak nak macam tu. Ada yang memang dia nak dokumen tu memang dokumen yang betul-betul disusun betul-betul walaupun tak tebal tapi dia berimpak apabila awak punya file tu disemak. Okey? Jadi itu pesanan saya kepada semua. Okey, kena rujuk semulalah pensyarah anda bagaimana dia nak. Kalau boleh pensyarah tu kalau boleh anda kena telefon ataupun anda kena hubungi kalau boleh seminggu lebih awal. Macam itulah. Itu saya punya pandangan. Terima kasih saudara. Jadi kita perlu satu perkara yang dapat saya kita cakap the very main point dekat sini, jangan sesekali kamu semua tinggalkan portfolio ataupun mengambil remeh tentang portfolio ini. Jadi menyambung tentang penilaian tadi, ada siswa guru kita bertanya, apakah aspek-aspek utama yang selalunya menjadi fokus penilaian oleh pensyarah penyelia dan juga guru pembimbing di sekolah nanti? Baiklah, untuk fokus utama yang selalu dijadikan sebagai teras dalam praktikum ni, yang pertama ialah cara kita mengajar, cara kita mengaplikasikan teori yang anda belajar di IPG ke dalam bilik darjah. Dan saya nak pesan, setiap teori itu ataupun setiap kaedah pengajaran, strategi pengajaran, teknik pengajaran berlainan. Tidak semua pelajar kita boleh, contoh kita guna teknik scaffolding dalam membina ayat ataupun membuat karangan. Tidak semua pelajar dapat ikut. Jadi anda sebagai gurulah yang memainkan peranan untuk memandu pelajar awak tu ke arah membina karangan yang sesuai. Kena ingat, kalau di sekolah, contohnya kalau yang di Bintango ke di Sarike, selalunya pelajar memang 25 lebih ke atas lah. Kalau di Sarike, macam saya punya student, tahun 2, saya ada 38 orang student. Jadi saya tak boleh guna satu teori. Saya memang kena guna banyak teori. Contoh, teori kawalan kelas. Mungkin ada setengah pelajar, dia boleh guna peneguhan positif dengan negatif, betul? Tapi ada yang pelajar tidak, dia tak suka. Jadi apa yang apa perlu berikan? Mungkin ganjaran. Ganjaran contohnya macam pelekat, ataupun ganjaran berkumpulan, ataupun awak boleh beri, macam mana orang kata tu, kata-kata motivasi. Contoh, wah pandailah Rebecca hari ni, kemaslah Rebecca hari ni, esok kalau waktu cikgu BM, cikgu Linvan kena kemas tau, kena semangat. Jadi walaupun awak beri kata macam tu, itu akan menyebabkan intrinsik dalam diri murid tu meningkat. Jadi benda tu yang saya selalu aplikasikan, bukan sekadar ganjaran ataupun segala teori, tapi kadang-kadang itu hubungan kita dengan pelajar. Pujian sosial maksudnya. Kita kena beri pujian sosial yang bagus lah. Tapi pujian sosial ni, kita jangan gunakan kata-kata yang tidak bagus. Contoh kata-kata yang macam memperli pelajar ataupun meremehkan pelajar. Contoh, taulah kasut awak hari ni baru. Taulah jangan guna. Selalunya kalau saya taklah guna. Cuma kalau saya akan bagi tahu macam ni. Wah, ada kasut baru ya hari ni Rebecca. Mesti hari ni Rebecca semangat turun ke sekolah kan. Saya pun akan bagi tahu macam tu. Sebab kadang-kadang murid ni dia mudah terasa. Jadi apabila mereka mudah terasa, itu yang menyebabkan mereka akan macam rendah diri dalam kelas. Jadi kalau boleh jangan sumbatkan pelajar kita dengan perkataan yang tidak bagus. Dan kalau boleh nak marah pelajar tu boleh. Cumanya kalau marah tu jangan guna perkataan yang kesat. Contohnya, bodohnya kau, jangan. Selalunya Linvan akan guna, amboi, mulut tu tak pandai jaga ya. Contoh, Linvan akan guna macam tu. Ataupun Linvan akan menggunakan kata seru yang yang mudah untuk mereka fahami. Contoh, wah bising betul ya pelajar dekat belakang tu, tak boleh diam lagi ke? Linvan cikgu tengah mengajar depan. Jadi kita guna perkataan yang boleh, yang jelas kepada mereka. Sebab kita
kita nak jaga hati pelajar juga. So mereka pun manusia kan. Dan mereka merupakan bagi saya, walaupun saya tidak belum menerima kadar bayaran gaji pada masa tersebut, tapi itu ialah rezeki Tuhan kepada kita dan amanah Tuhan kepada kita. Sebab ialah bayangkan kalau ada 38 orang pelajar dalam kelas tu, bayangkan ada 38 orang yang tiap hari nak datang ke sekolah sebab nak jumpa awak saja, sebab dia nak belajar bahasa Melayu dengan awak. Jadi kalau boleh jangan sia-siakan harapan pelajar kita, okey? Itu perkara penting antara awak dengan murid. Kalau anda dengan guru pembimbing, selalunya guru pembimbing akan menilai cara mengajar lah. Kemudian mungkin hari ni ada setengah guru pembimbing dia akan pergi masuk ke dalam kelas setiap hari. Maksudnya setiap kali awak mengajar dia akan masuk. So apa? Dia akan menilai. Contoh hari ni dia akan menilai set induksi. Kemudian esok dia nak menilai langkah 1. Esok dia nak nilai langkah yang kedua. Lusa dia nak nilai langkah yang keempat. Lepas tu yang hari terakhir mungkin dia nak nilai refleksi. Jadi setiap bahagian tu dia akan masuk dan dia akan lihat. Jadi kita tak tahu mana satu yang dia akan nilai. Dan pesanan saya kepada semua, semasa anda menjalani praktikum, minggu pertama, kedua, ketiga, buat semua dahulu teori, buat semua kaedah pengajaran, buat semua teknik pengajaran yang anda pernah pelajari di LPG. Sebab tak apa kalau silap masa awak tengah bimbingan dengan pensyarah ataupun dengan guru pembimbing. Sebab apa? Nanti pensyarah akan memberi maklum balas kepada anda, dan apabila anda menerima maklum balas tersebut, anda boleh perbaiki. Jangan buat kesilapan masa penyeliaan. Sebab itu, Linven, kalau waktu praktikum, saya akan buat waktu penyeliaan saya akan guna benda yang saya pernah ajar. Contohlah kan, mungkin saya guna teknik rally robin ataupun kerusi panas semasa penyeliaan. Sebab apa? Sebab saya sudah ataupun saya pernah cuba semasa saya bimbingan ataupun semasa saya mengajar pada waktu biasa. Jadi pesanan saya kepada semua, sebelum anda dinilai ataupun diselia oleh pensyarah ataupun guru pembimbing, pastikan anda tidak menggunakan ataupun menggunakan teori ataupun teknik ataupun kaedah ataupun strategi yang baharu semasa awak mengajar. Sebab kalau awak dinilai ataupun awak diselia, awak dah tak boleh ubah. Faham tak? Dan selalunya kalau awak nak pensyarah awak menilai awak dengan cara yang bagus, pastikan awak menghantar RPH penyeliaan seminggu awal untuk bagi mengelakkan awak macam mana orang sebut tu? RPH tu dia macam kucak-kacir. So RPH ni merupakan komponen utama. Ada setengah guru pembimbing dia tidak melihat cara awak mengajar, tapi dia tengok macam mana awak buat RPH. Kalau Linven akan tengok bahagian pertama iaitu awak punya objektif. Dan Linven kalau buat objektif, Linven guna teknik ABCD. Kalau yang dah belajar kaedah mengajar tu tahulah apa ABCD. Ada yang menggunakan teknik SMART, ada yang menggunakan teknik apa lagi? Saya pun lupa. Tapi dia ada banyak teknik tau untuk awak buat objektif. Tapi bagi Linven guna ABCD. Okay? Dan satu lagi, apabila awak buat objektif tu, pastikan objektif awak tu tadi mempunyai koheren dan kohensi dengan langkah. Sebab berdasarkan pengalaman Linven, beberapa tahun ini adalah junior yang merujuk Linven, betul tak RPH saya buat ni? Saya kata macam tak ada kesinambungan, faham tak? Contoh, set induksi dia tentang lagu lah, nyanyian macam biasa. Sebab set induksi ni kita nak tarik minat pelajar. Kita nak, macam mana orang kata tu, kita nak, macam mana orang kata tu, bagi gambaran awal lah kepada murid bagaimana sesi PDP kita, tapi dengan cara yang bagus lah, dengan cara yang seronok. Okay? Lepas tu langkah pertama mungkin kamu mengajar. Okay? Mengajar tentang Linven ambil contoh kata hubung. Okay? Kamu mengajar apa itu kata hubung, jenis-jenis kata hubung kan. Okay? Kemudian yang kedua, awak suruh pelajar awak bina ayat menggunakan kata hubung. Lepas tu langkah yang ketiga, awak pula suruh mereka analisis kata hubung dalam petikan. Bagi Linven itu tak ada kesinambungan. Faham tak? Sebab apa? Sebab kalau dalam taksonomi Bloom, kita perlu mengajar dari aras rendah kepada aras yang tinggi. Jadi kalau dalam RPH awak tu, dia punya elemen kebat tu dia tak nampak. Dia bukan tak nampak, dia macam susunan dia salah. Faham tak? Tadi awak suruh mereka membina kan? Lepas tu suruh mereka menganalisis. Kan membina tu pun macam dalam, kalau tak silap Linven, dalam aspek
menilai taksonomi Bloom. Lepas tu yang menganalisis tu pula pada bahagian TP yang keempat, iaitu aspek menganalisis di bawah aspek menilai. Jadi dia tak ada koherensi. Itu yang menyebabkan kadang-kadang setengah pensyarah mereka kata, oh RPH awak ni salah tau. Dia kata dia bukan salah, tak sesuai. Susunan awak salah. Jadi apabila susunan awak salah, awak melaksanakan di dalam kelas, belajar awak, murid-murid awak pun keliru. Faham tak? Keliru dengan apa yang awak cuba sampaikan. Sebab kalau macam Linven, kalau macam saya mengajar tahap 1 kan, 2 kali saya praktikum, 2 kali tu saya mengajar tahun 2. Jadi saya tak boleh mengajar mereka dari arah susah kepada arah senang. Ada satu kaedah tu yang dipanggil didaktif ke induktif, yang dari arah senang kepada susah, susah kepada senang. Tapi kalau Linven tak boleh guna tu. Linven akan guna dari arah yang rendah kepada arah yang tinggi. Sebab murid tahun 2 ni mereka masih kanak-kanak. Mereka masih budak-budak yang belum tahu benda. Mungkin kalau awak nak arah susah kepada arah senang, mungkin awak boleh ajar murid yang tahun 5 atau 6. Okay? Tapi selalunya kalau berdasarkan pengalaman Linven akan ajar dari arah yang sangat mudah, arah pengenalan, konsep, lepas tu baru arah yang mencipta ataupun membina. Sebab itu, Linven pernah juga buat kesilapan tau apabila semasa Linven melaksanakan bimbingan dengan pensyarah. Masa tu sejarah tau, sejarah. Sejarah ni dia kena ada satu KPS, iaitu kemahiran pemikir sejarah. Jadi benda tu kena aplikasi dalam dalam kita punya RPH tu. Jadi Linven buat silap dekat satu benda. Pertama, Linven suruh budak bina satu yang dia macam roket. Linven lupa, tapi itu Linven cipta sendirilah permainan tu. Dia macam roket. Dia kena sambung ayat untuk menjadi roket. Bagi Linven itu sudah pada tahap yang menganalisis. Dia kena sambung ayat dan ayat tu nanti akan menjadi satu roket. Kalau ayat tu bersambung tapi tak jadi roket, itu bukan jawapannya betul. Okay, maksudnya mereka kena kalau tak salah Linven tu pada asas pada bahagian menilai ke kalau tak salah Linven. Tapi pensyarah ada tegur lah. Dia kata, oh Linven ni salah. Kalau boleh, kalau kita mengajar sejarah, kita mesti dari mula benda yang asas kepada yang suka, kepada yang kompleks. Sebab, bayangkan pelajar tahun 4 itu memang Linven ambil pengajaran sebagai seorang guru lah. Bayangkan pelajar tahun 4 yang baru nak belajar sejarah, tiba-tiba ajar dia benda susah. Dan itu yang akan menyebabkan mereka tak minat dengan sejarah. So, kita tahu kan orang banyak tak minat sejarah ni. Jadi bila awak nak mengajar sejarah, awak bukan saja nak menyampaikan ilmu, tapi awak nak tarik mereka minat mengajar. Faham tak? Itu yang Linven nak pesan. Itu yang terasa penting antara anda dengan guru pembimbing. Begitu juga dengan pensyarah. RPH sangat penting. Jangan buat cincai. Mungkin praktikum fasa 1 bolehlah kita buat sebab kita baru belajar kan. Jadi mungkin banyak benda yang kita salah. Boleh awak buat salah, tapi jangan buat benda kesalahan tu berulang kali. Contoh, kalau lecturer kata jangan guna teknik ini dalam kelas, atau teknik ini tidak sesuai semasa awak bimbingan, tukar. Maksudnya kalau contohlah bimbingan, pensyarah awak akan tengok macam mana awak mengajar. Contoh awak guna teknik kaedah misteri kan, kaedah yang kaedah misteri memang menjadilah. Contohnya kaedah apa ya yang Linven selalu guna? Contoh macam pembentangan. Contoh tahun 2 kan, ada murid yang tak boleh membentang tau, sebab mereka kaku. Mereka pegang jap mikrofon, dah cikgu, dia bercakap tapi dia tak dapat. Masa bimbingan, Linven pernah cuba pembentangan, tapi pertama kali tu susah sikit lah, sebab Linven baru cuba kan. Jadi masa penyeliaan tu, pensyarah Linven tak cadangkan guna pembentangan. Cuba guna, apa dia kata? Yang 2 stay, 3 straight lah. Yang dua orang stay, 3 orang lagi dia pergi ke belah lain. Macam itulah dia macam berpusing dalam kelas tu. Jadi Linven pasal benda macam itulah. So, ialah budak tahun 2 kan. Tak budak tahun 2 ni kalau pembentangan mereka kurang sikit. Boleh. Cumanya awak kena laksanakan pembentangan tu setiap kali kelas lah. Tapi janganlah tiap hari pula. Mungkin seminggu tu 2 kali pembentangan, sekali pembentangan cukup. Kalau tiap hari pembentangan tu baik murid yang belajar dahulu. Itulah. Jadi itu pesanan saya lah. Elemen yang paling penting kalau dinilai selain daripada dokumentasi file, yang kedua iaitu tentang RPH. Dan juga refleksi. Refleksi ni sangat penting sebab nak tengok bagaimana kemenjadian awak mengajar. Dalam awak mengajar
setiap kali awak mengajar, takkan semua sempurna. Okay? Akan ada satu masa tu awak akan rasa macam, geramnya aku, kenapa objektif aku tak tercapai hari ini? Itulah. Jadi awak kena buat latihan intensif. Ataupun laksanakan semula RPH tu, tapi mungkin menggunakan kaedah yang lain. Ataupun awak buat latihan lain lah untuk mengukuhkan objektif awak tu tadi. Okay? Jadi itu yang Linven tahulah. Terima kasih saudara atas penerangan tersebut. Jadi siswa guru yang bakal berpraktikum nanti perlulah cakna dan ambil maklum dengan perkara-perkara yang penting seperti ini ya. Jadi memandangkan saudara ada menyentuh pasal RPH sebentar tadi. Jadi perkara ini selari dengan soalan yang ketiga daripada siswa guru kita, iaitu bagaimanakah kaedah atau cara yang paling efektif untuk kita menyediakan satu rancangan pengajian harian iaitu RPH yang benar-benar berkualiti dan baik. Okey, terima kasih. Untuk RPH, seperti yang Linven bagi tahu tadi, yang pertama kita kena tengok objektif. Selalunya pensyarah dia akan tengok objektif. Kalau objektif awak tu tak dapat diukur dan tak jelas, tidak mempunyai makna, itu akan menyebabkan pensyarah kata PDP awak akan sia-sia sahaja. Jadi, pertama mesti kuasai sebenar-benarnya penulisan objektif. Okay? Penguasaan penulisan objektif ini mesti. Fasa 1 ni saya fikir mungkin minggu pertama, kedua tu mungkin objektif mungkin agak terhuyung-hayang lah. Tapi pada minggu ketiga, keempat, kelima itu tidak menjadi masalah. Sebab bahasa Melayu ni setiap hari awak kena tulis. Dan objektif sila guna kata kunci yang awak sendiri boleh nampak. Contoh macam menulis, menyebut, menerangkan ataupun mengungkapkan dua kerat pantun. Contoh okay? Boleh tanya guru pembimbing masing-masing kalau nak buat objektif, sebab selalunya kalau macam saya dulu, memang guru pembimbing akan bimbing cara membina objektif. Pensyarah pun akan maklumkan dengan kita bagaimana membina objektif. Sebab sebenarnya perkara ini telah pun kita pelajari semasa kita mengambil kursus kaedah mengajar bahasa Melayu dan juga pedagogi kalau tidak silap saya. Dan benda itu kena awak aplikasikan dalam penulisan RPH. Okay? Kemudian yang kedua iaitu penerapan elemen seperti EMK, elemen merentas kurikulum, TMK, teknologi maklumat komunikasi, dan juga kamu nilai serta elemen kebat. Jadi bagaimana awak nak menerapkan keempat-empat elemen ini dalam PDP? Contoh kita ambil elemen kebat. Elemen kebat tidak semestinya merujuk kepada apa yang murid awak cipta ataupun apa yang murid awak lakukan, tapi bagaimana murid anda berfikir. Contoh, okay, hari ini cikgu ajar kata adjektif warna. Okay, awak tanyalah dengan pelajar, murid-murid, mengapakah warna penting dalam kehidupan seharian kita? Jadi apabila awak tanya mengapakah warna penting itu, murid akan berfikir. Jadi jawapan daripada mereka itu yang yang akan memberikan respon sama ada pada tahap yang menilai ataupun menganalisis ataupun sekadar mengenal pasti sahaja. Okay? Jadi itu bergantung kepada bagaimana teknik menyoal. Dan teknik penyoalan, awak tak boleh guna teknik penyoalan seperti awak nak menyoal saya. Faham tak? Sejauh manakah pada pandangan anda? Jangan guna. Okay? Jangan guna teknik tersebut. Sebab apabila awak menggunakan teknik tersebut, terutamanya budak tahun 2, awak guna, okay murid-murid, sejauh manakah kepentingan warna dalam kehidupan seharian kita? Tanpa warna, siapalah kita? Kalau awak menyoal macam tu dengan murid-murid tahun 2 awak, sampai ke esok mereka tak jawab. Jadi nasihat saya, teknik penyoalan kata kunci, pemilihan kata kunci awak boleh. Boleh guna yang sesuai. Contoh yang ada dalam taksonomi belum lah, bagaimanakah, mengapakah, siapakah, bilakah. Guna yang ringkas. Dan arahan awak berikan kepada murid kena ringkas. Jangan macam arahan awak nak beri dengan budak IPG. Faham tak? Contoh. Ini contoh. Okey murid-murid, hari ini cikgu nak awak duduk dalam kumpulan berempat sahaja. Okey. Jadi maksudnya dalam satu kumpulan tu ada 4 lah. Kalau budak IPG, mungkin mereka terus pergi masuk kan. Kadang-kadang murid, cikgu berempat, berapa orang dalam satu kumpulan? Mereka akan tanya semula. Okey. Jadi kalau boleh arahan awak satu ayat tu 10 ataupun 10 hingga 12 patah perkataan sudah memadai. Okey, kalau boleh paling ringkas. Contohnya, okey, sekarang ni cikgu nak awak duduk dalam kumpulan yang telah ditetapkan.
Contoh yang telah ditetapkan, awak dah sediakan senarai nama dekat kumpulan kan? Ada juga yang akan tanya tu nanti. Betul. Jadi kalau boleh arahan tu kena ringkas lah. Okay? Dan teknik penyoalan awak pun kena ringkas. Sebab kalau teknik penyoalan awak salah, pelajar awak ataupun murid awak tak dapat menjawab soalan awak, salah siapa? Cuba tanya, salah siapa? Guru. Kena ingat tau, objektif tak capai, langkah tak dapat dijalankan, refleksi gagal, EMK tak dapat diterapkan, kebat tak dapat dilaksanakan, salah siapa? Bukan salah murid tau, salah guru. Kena ingat, itu salah kamu. Objektif kamu tak melebihi 80%, bukan salah kamu, bukan salah murid tau, tapi salah kamu. Dan pesan saya kepada semua, bila awak buat RPH tu, buat betul-betul. Jangan buat sekadar ala kadar saja. Macam tu. Buat betul-betul. Sebab bila awak nak sampaikan ilmu dengan pelajar, macam saya pesan dengan Rebecca lah, kalau sampaikan benda yang salah dengan audiens awak, berdosa kan? Begitu juga awak dengan pelajar awak. Kalau sampaikan benda tu salah dengan pelajar awak, contoh, hari ni cikgu akan ajar kata hubung. Okay. Kata hubung, contohlah, kata hubung yang salah. Sebagai contoh kata hubung salah, dibangunkan. Itu kan bukan kata hubung, kan itu kata kerja kan. Dibangunkan. Okey, murid-murid, dibangunkan merupakan kata hubung, contoh kan. Lepas tu murid pun keliru. Betul ke cikgu kata hubung dibangunkan? Kenapa cikgu yang duduk belakang tu ajar kami dulu dibangunkan bukan kata hubung? Dia kata macam tu kan. Lepas tu kata hubung. Cikgu belajar kat IPG dibangunkan kata hubung. Tapi kan tu dah salah. Jadi bila awak sampaikan, murid gunakan, sepanjang murid tu hiduplah, awak akan menanggung dosa dia. Sebab apa? Ilmu yang awak sampaikan salah. Jadi, itu semuanya berbalik semula kepada RPH yang awak bina. Faham tak? Kalau RPH awak tu salah, maka salahlah penyampaian awak. Sebab, dalam bahagian RPH ada satu elemen iaitu isi pembelajaran. Sebelum awak mengajar, pesanan saya, sebelum buat RPH tu, kena tahu apa yang kita ajar. Contohnya dalam RPT, iaitu Rancangan Pengajaran Tahunan, akan bagi tahu, minggu 1 awak mengajar apa. Minggu kedua, awak akan ajar apa. Minggu ketiga, awak akan ajar apa. Dan benda itu, awak perlu rujuk awak punya buku teks ataupun awak perlu belajar semula. Kalau Linven bawa buku Asas Tata Bahasa yang Nik Safia Karim dengan Abdullah Hassan. Itu merupakan rujukan Linven semasa saya nak mengajar murid. Sebelum saya masuk kelas kan, saya buat RPH dulu, saya akan baca dulu buku teks dan saya akan baca semula Nik Safia Karim punya buku dengan Abdullah Hassan punya buku. So apa? Saya takut nanti ilmu yang saya sampaikan salah. Faham tak? Jadi apabila ilmu yang saya sampaikan salah, menderitalah. Bayangkan, hari ini saya mengajar 38 orang. Semua hadir. Tiba-tiba ilmu sintaksis, iaitu ilmu membina ayat, saya salah sampaikan. Contoh, okay. Hari ini kita membincangkan tentang penggunaan, ayat saya. Hari ini, okay, tulis. Rebecca sedang membincangkan tentang penggunaan bahasa Melayu di dalam kelas. Kan membincangkan tentang tu salah. Jadi apabila murid kata, cikgu, itu salah lah ayat. Awak kata, betul, cikgu, saya dah tahu benda tu betul. Tapi sebenarnya benda tu salah. Dan itu akan menjadi dosa kepada anda. Sebab apa? Ilmu yang awak sampaikan salah. Okay? Jadi seboleh-bolehnya, kalau awak mengajar, tolong fahami dahulu konteks apa yang awak nak sampaikan. Salah awak ajar, maka berdosalah awak. Okay, so murid-murid tu, mereka dahagakan ilmu. Kena ingat, terutamanya bila awak mengajar bahasa Melayu dan sejarah. Macam saya lah, saya mengajar bahasa Melayu dan sejarah kan. Jadi kalau ilmu sejarah saya sampaikan salah kepada murid, maka berdosalah saya seberapa tahun mereka hidup. Okay, dan itu juga pernah dipesan oleh Ketua Jabatan Sains Sosial, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, kalau mereka beri taklimat, mereka kata, jangan sampaikan ilmu yang salah. Sampaikan ilmu yang salah akan menyebabkan awak berdosa. Kalau awak tak tahu, misalnya kan, awak tak tahu ayat itu betul ke salah, awak boleh je minta maaf dengan pelajar. Macam saya selalu buat, saya akan minta maaf tau. Saya turunkanlah ego, ialah manusia kan buat salah. Okay, saya bagi tahu macam ni. Okey, murid-murid, cikgu tak pastilah ayat ni betul ke tidak. Tapi esok cikgu akan bagi tahu kamu ayat yang mana satu betul lah. Tunggu cikgu semak dulu, saya kata. Tunggu cikgu buat perbincangan dulu dengan guru-guru lain, saya kata dengan mereka. Jadi mereka okey je. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita pun kena rendah hati dengan murid. Sebab kita sama-sama belajar. Okay? Dan jangan ada ego dengan murid.
Yalah awak cikgu, awak pandai. Jangan macam tu. Kadang-kadang cikgu ni pun dia ada silap dia sendiri. Okay? Dan kalau boleh, bila mengajar tu, pastikan apa yang awak ajar tu betul-betul awak faham. Jangan sekadar awak nak mengajar untuk memenuhi markah. Jangan. Pertama sekali, awak kena fahamkan dulu anak-anak Tuhan yang ada dekat depan awak ni. Kalau anak-anak Tuhan ni salah penyampaian ataupun ilmu yang salah yang awak berikan, itu dosa. Okay? Terutamanya kalau macam saya, 2 kali praktikum, 2 kali tu dekat sekolah missionary, jadi memang tiap hari tengok salib, memang rasa berdosa lah kalau mengajar tu salah. Okay? Belum lagi kalau dekat sekolah-sekolah agama, itu lagi lah. Okay? Menyebabkan rasa dosa awak tu sangat tinggi, kata orang kan. Okay. Jadi itu pesanan saya. Dan kalau boleh RPH tu bagi refleksi tolong jujur. Kalau tak dapat capai objektif, awak bagi tahu tak dapat capai objektif. Nyatakan kenapa awak tak dapat capai objektif. Jangan beritahu, kerana murid saya malas. Jangan macam tu, jangan macam tu. Kalau boleh awak letak refleksi, contoh, hari ini saya tidak dapat mencapai objektif kerana, contoh, teknik didik hibur bahagian lagu tidak dapat dilaksanakan. Hal ini demikian dikatakan kerana murid-murid kurang minat terhadap lagu lemak manis. Contoh, mereka nak lagu apa namanya Korea yang sekarang K-pop kan? Mereka nak guna K-pop tu, mereka nak guna yang K-pop tu juga. Okay? Jadi awak boleh ubah. Okay? Sebab dalam refleksi tu kadang-kadang pensyarah dia tak suka sangat tengok awak betul semua, faham tak? Maksud saya dia bukanlah betul semua, dia nak tengok macam mana awak belajar dari kesilapan semasa awak mengajar. Tapi kesilapan tu awak tak boleh lakukan masa awak penyelidikan. Bimbingan boleh. Sebab tu kalau Linven, RPH Linven selalunya semasa bimbingan ataupun semasa Linven sendiri yang mengajar dalam kelas, Linven akan cuba pelbagai teori, pelbagai teknik, pelbagai kaedah, pelbagai strategi. Lepas tu, masa penyeliaan, Linven akan ambil strategi mana yang sesuai, kaedah mana yang sesuai, pendekatan mana yang sesuai, masukkan dalam RPH, penyeliaan. Supaya nanti bila awak penyeliaan, murid awak dah tahu. Contoh macam aktiviti rally robin, kan? Jadi apabila murid awak dah tahu aktiviti rally robin tu, okey hari ni cikgu akan, untuk langkah kedua, cikgu akan buat aktiviti rally robin. Mereka akan bergerak. Jadi awak beri arahan ringkas, masa awak pun tak akan habis sebab mereka pernah buat. Tapi mungkin ada 2-3 orang lah yang akan bermasalah. Masa tu lah awak guna peneguhan positif, negatif. Okay? Jadi pesanan saya, kalau penyeliaan, jangan guna kaedah ataupun teknik yang baru semasa mengajar. Guna strategi, kaedah ataupun teknik yang pernah anda gunakan semula semasa penyeliaan. Bagi mengelakkan masalah masalah kekeliruan antara pelajar ataupun masalah macam mana orang kata tu, kawalan kelas yang kurang sesuai. Okay? Sebab kadang-kadang murid ni kalau dia dah sesuai sangat dengan satu teknik, itu akan menyebabkan dia seronok dengan benda tu. Dan pastikan setiap teknik, strategi, pendekatan dan kaedah yang kamu pilih sesuai dengan pelajar awak dan menyebabkan pelajar awak seronok. Sebab tak semua benda tu yang sesuai dengan murid-murid. Faham? Okay? Jadi itu pesanan saya. Dan RPH kalau boleh jangan tangguh dan jangan mengajar tanpa RPH. Sebab nak tahu, kalau mengajar tanpa RPH, secara automatik anda akan dikena surat perkelilingan iktisas. Apabila awak kena SPI, boleh dibuang IPG. Masa itu juga pernah ada kejadian. Jadi moral of the story, jangan tak buat RPH. Kalau boleh buat RPH tu, kalau macam Linven selalu buat dari Jumaat, petang Jumaat sampai Ahad. So apa? Linven memang tak ada masa nak, macam mana orang kata tu, tak ada masa nak berfoya-foya ataupun berhuhau-huhau jam minggu. Sebab selalunya memang nak update file, nak fokus buat RPH. Sebab Isnin hingga Jumaat saya tak nak tidur lambat. Paling lambat saya tidur pukul 1. Sebab ada yang tidak tidur atau buat RPH. Ada. Boleh tanya sini awak yang pernah berpraktikum. Macam esok nak penyeliaan, semalam malam tu dia tak tidur. Esok pagi tu mata bengkak mengajar. Boleh nampak. Nanti kamu praktikum pun kamu akan melalui fasa-fasa ini. Okay? Tapi bagi saya sangat seronok praktikum kalau awak pandai urus diri. Kalau awak tak pandai urus diri, macam saya bagi tahu, tak ada jadual, macam contoh macam saya hujung minggu saya akan buat RPH, buat file apa semua, buat BBM, lepas tu weekdays tu saya akan relax sikit lah.
saya akan update file, saya akan betulkan RPH yang salah, lepas tu saya akan buat BBM pada waktu malam. Jadi maksudnya tak terbeban sangat lah. Okay, faham? Okay, jadi kalau boleh sila buat RPH dan hantar dengan guru pembimbing ataupun pihak pentadbiran. Okay, selalunya guru pihak pentadbiran akan minta seminggu sekali lah semua RPH. Jadi dia nak tengok awak buat ke tidak RPH. Kalau awak tak buat RPH, dia akan call pengarah. Pengarah akan tegur awak. Kalau tak masuk saman, awak tak mampu siapkan RPH yang sebetul-betulnya, awak akan diberikan SPI oleh pihak sekolah. Dan apabila awak diberi SPI pihak sekolah, IPGM tak dapat tanggung sebab itu kesalahan awak di sekolah. Dan awak boleh dibuang serta-merta. Betul. Ada kejadian. Okay? Jadi, pengajarannya jangan tak buat RPH, jangan tak buat folio. Okay? Pentinglah untuk kita pastikan ilmu di dada ini cukup sebelum kita masuk mengajar. Okey, baiklah. Saudara Linven, ada siswa guru bertanya, sekiranya kita menyasarkan grade A+ dalam praktikum, kita sudah maklum akan ada penilaian rentasan cemerlang. Persoalannya, bagaimana caranya untuk kita tahu atau menyedari bahawa diri kita telah dicalonkan sebagai satu daripada calon cemerlang tersebut? Kalau Linven dahulu, lecturer Linven tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu saya calon rentas ke tidak. Selalunya kita akan tahu sekiranya penyeliaan 1 dan penyeliaan 2, PR1 dan PR2 kita diawalkan. Contoh sebelum minggu ke-7 ataupun minggu ke-8, awak punya penyeliaan 2 sudah dijalankan. Maksudnya awak ada potensi untuk dicalonkan sebagai rentasan cemerlang. Tapi Linven dulu, Linven taklah sedar sangat. Cuma yang Linven pelik tahu. Pernah sekali tu, minggu ini penyeliaan 1. Minggu depan, tiba-tiba penyeliaan 2. Jadi Linven terkejut tau. Lepas tu, Linven tanyalah dengan pensyarah, kenapa penyeliaan Linven ni tak selari dengan jadual? Sebab nanti akan ada disediakan satu jadual praktikum yang mana awak boleh gunakan untuk rujukan awak minggu 1, minggu 2 bila awak punya penyeliaan. Selalunya penyeliaan 2 akan dilaksanakan pada minggu 9 dan minggu 10. Sebab praktikum ada 10 minggu kan. Minggu 9 dan minggu 10 itu penyeliaan 2. Tapi kalau rentasan cemerlang, awak kena laksanakan penyeliaan 2 awak tu pada minggu ke-7. Paling lambat minggu ke-8 lah. Okay, paling lambat minggu ke-8. Sebab selalunya penamaan calon cemerlang pada minggu ke-9 ataupun minggu ke-8. Okay, dia akan ada mesyuarat antara pensyarah. Okay, dan kemudian selalunya dia ada dua situasi. Situasi pertama, pensyarah memang tak akan bagi tahu apa-apa. Okay, macam kejadian saya dululah. Okay, yang pertama, apabila saya menjalani praktikum, saya pelik. Kenapa saya punya penyeliaan ni diawalkan? Saya tanya pensyarah, kenapa diawalkan? Dia kata, oh, saya tengok awak ada potensi jadi calon cemerlang. Okay, dia bagi tahu lah. Tapi saya rasa macam saya tak cukup sebenarnya. Sebab yalah, kawalan kelas belum mantap lagi. Lepas tu strategi pengajaran belum kukuh lagi kan. Jadi tiba-tiba pensyarah bagi tahu tak apa. Dia kata, kita cuba minggu depan penyeliaan 2. Kalau penyeliaan 2 lepas, saya akan calonkan. Dia kata, okay, so buat yang terbaik penyeliaan 2. Penyeliaan 2 selalunya awak akan dengan guru pembimbing. Tapi pernah terjadi tahu masa saya penyeliaan 2, saya ada 4 orang cikgu yang masuk dalam kelas. Selalunya 2 orang iaitu pensyarah dengan awak punya guru pembimbing kan. Tapi saya punya ada 4 orang. Seorang guru besar, seorang pensyarah saya, seorang lagi guru pembimbing dan seorang lagi KP iaitu ketua penelitian. Jadi mereka berempat duduk dekat belakang sana tengok saya mengajar. Punyalah saya nervous masa penyeliaan 2, betul. Lepas tu sebab masa tu GB yang nak calonkan saya cemerlang, dia kata, oh, Cikgu Linven ni memang bagus. Sebab dia pernah tengok saya mengajar dari luar. Sebab ada sekolah, GB dia akan berjalan semasa awak mengajar. Jadi dia macam dia bagi tahulah dengan guru besar. Dia bagi tahu dengan pensyarah saya, cikgu, dia kata, Linven ni bagus, dia kata. Dia kata depan saya lah. Sebab masa tu pensyarah saya jumpa dengan GB. Sebab GB yang nak berjumpa dengan apa nama tu? Saya punya pensyarah pembimbing masa tu. Jadi dia bagi tahulah, kita cuba GB bagi tahu. Jadi masa tu GB pun bagi tahu, okey, minggu depan Linven kena buat yang terbaik, dia kata. Jadi masa pensyarah saya datang minggu depan tu, wah, punyalah ramai yang duduk memandang dekat belakang tu, tahu.
Dan macam-macam jemaah nazir pula yang dekat. Ada 4 orang. Bayangkan, selalunya 2 orang. Paling-paling pun seorang kan. Tapi tu 4 orang dekat belakang. Punyalah menggelupo, menggetar. Tapi taklah, saya nervous sangat. Saya okey je. Cumanya saya rasa takut. Faham tak? Bila 4 orang tengok awak kat belakang tu, punyalah banyak kan. Okay. Jadi selalunya, begitulah. Okay. Pensyarah tak akan bagi tahu. Dia akan bagi tahu saat-saat last minute ataupun minggu depan awak nak rentas, minggu ni dia call. Ada juga kejadian macam tu. Okay. Macam kawan saya. Minggu depan dia nak rentas, dia first tu dia ingat dia tak rentas tau. Okay, tak adalah serentasan, dia kata dia gembira kan. Tak semua nak pergi rentas. Rentas ni awak kena buat kerja lebih sedikit. Awak kena hard work yang lebih sedikit. Kalau orang hard work 100%, awak kena buat 250. Awak kena buat 2 kali ganda. Ekstra daripada mereka. Okay. Dia kata, oh saya tidak kena rentas. Dia kata, jangan risau. Awak saja pergi. Sekali tu, pensyarah dia call waktu malam Jumaat, Isnin tu. Dia kata, si Anu, Isnin ni ada pensyarah pergi tu awak, merentas awak pada sekian-sekian hari. Dia kata, Isnin. Dia 2 hari. Dia ada masa 2 hari untuk dia lengkapkan segala-galanya. Okay, jadi masa tu dia memang dengan air mata dia berkata, aduh kenapalah saya perlu buat benda ni. Dia kata, kenapalah pensyarah saya perlu calonkan apa semua. Dia kata. Lepas tu, pengajaran yang kita dapat daripada cerita tu, iaitu kita perlu sediakan benda tu lebih awal supaya kita tak dapat benda yang last minute. Okay? Jadi untuk situasi yang ketiga, ada pensyarah yang memang akan awak untuk rentasan. Dia tengok penyelidikan satu dahulu tau, ataupun dia akan tengok bimbingan. Kalau bimbingan awak okey, lepas tu dia tengok penyelidikan satu awak pun okey, menyerlah, penyampaian bagus, objektif bagus, tercapai dan ada makna, folio siap, dokumentasi cantik, PBD jelas. Lepas tu PBD awak tu ada justifikasi yang kukuh, disokong oleh pihak pentadbir dan sebagainya. Itu yang akan menyebabkan pensyarah awak yakin untuk merentas awak. Untuk menjadikan awak sebagai calon rentasan lah. Okay? Tapi sebenarnya, kalau Linven tak tengok benda tu tau. Linven akan tengok semasa penyelidikan tu betul ke murid seni faham apa yang saya ajar. Sebab Linven tak kisah dokumentasi. Kalau bab dokumentasi saya bukanlah nak angkat bakul, tapi saya memang sediakan benda tu. Faham tak? Sebab saya dah sediakan awal-awal, jadi bila di pertengahan dari penghujung, benda tu dah tak jadi masalah. Saya hanya perlu tambah baik dan sepenuhnya top up apa yang sepatut top up saja. Tak perlu nak tercari-cari apa yang macam pengurusan HEM, pengurusan pentadbiran, pengurusan kokurikulum, itu tak perlu lagi. Sebab yalah, seminggu lebih awal daripada praktikum tu, Linven dah cari. Jadi bila nak direntas ke, bila nak kalau bab dokumentasi, saya memang tak ada masalah. Jadi masa saya rentasan dahulu, ada seorang pensyarah ni, dia puji saya. Dia kata, Linven punya filing, dia kata sangat bagus. Dia sangat suka sebab dalam filing tu, saya dah bagi. Contoh PBD ini, elektif ini, amalan profesional ini. Jadi bila dia semak, dia kata semua lengkap. Sebab pensyarah yang merentas, dia akan bawa satu senarai semak untuk dia sendiri. Jadi apabila senarai semak tu dia tak ada, dia akan tanya, contoh, mana awak punya lembaran PBD? Mana borang transit PBD awak? Ada ke tidak? Dia kata. Kalau awak tak ada borang transit PBD, dia akan pangkah, lepas tu markah awak akan berkurang. Dan satu lagi saya pesan, bila awak direntas menjadi pelajar cemerlang ataupun calon cemerlang praktikum, awak kena ingat, semua benda kena perfect. Tak boleh ada lompong yang silap, walaupun benda itu sekecil-kecil burung kedidi. Betul. Contoh, benda yang selalu diambil remeh oleh pelajar, iaitu PBD. Ada yang tak key in PBD tau, dalam borang transit. Dia kata, oh lupa, dia kata dengan pensyarah dia. Itu yang akan menyebabkan awak dipersoalkan. Sebab kena ingat, bila awak jadi rentasan cemerlang praktikum, awak kena dapat semua perfect. Kalau boleh. Kalau yang mengajar tu taklah semua perfect. Tapi sekurang-kurangnya, awak cuba menjadi yang perfect. Begitulah. Menjadi sempurna. Tapi janganlah terlalu mengejar kesempurnaan. Sebab kalau awak terlalu mengejar kesempurnaan, yang digendong, berciciran, yang dikejar awak tak dapat. Faham? Okay? Contohnya macam awak nak fokus cara mengajar yang betul, tapi awak punya RPH tak lengkap, awak punya dokumentasi tak cantik. Itu yang akan menyebabkan awak tak dapat markah. Kalau tak silap Linven lah, 60% untuk markah mengajar, kemudian 40% untuk filing, untuk bahagian pemfailan dokumentasi. Jadi benda tu dia bagi saya sangat penting. Okay?
dia kena seimbang dari semua tu. Lepas tu tolong jaga hubungan awak dengan pelajar, dengan cikgu dan juga dengan guru besar. Sebab kadang-kadang perentas ni yang merentas awak ialah ketua jabatan tau. Ketua jabatan awak sendiri. Contoh macam saya, ketua jabatan saya untuk BM Cik Habibul. Lepas tu ketua jabatan untuk sejarah saya Dr. Roziah kan. Jadi bila mereka datang ke sekolah, mereka akan tanya guru besar, Cikgu Linven dekat sekolah okey ke tidak? Kalau GB kata Cikgu Linven ni tak okey, maksudnya awak tak ada potensi untuk jadi pelajar cemerlang. Okay? Sebab awak bukan hanya dinilai pada aspek mengajar dan dokumentasi, awak juga dinilai berdasarkan sasiah, insaniah awak, hubungan awak dengan pelajar awak di dalam kelas, guru di dalam bilik darjah dan juga pentadbiran di sekolah. Okay? Jadi kalau boleh, benda itu awak kena ambil semua elemen lah. Tapi seperti saya kata tadi, jangan mengejar kesempurnaan. Awak hanya nikmati sahaja praktikum. Okay? Sebab kadang-kadang rentasan ni macam rezeki lah. Kalau ada rezeki, pergi. Kalau tak ada, tak ada. Tapi kalau boleh, jangan tolak rentasan cemerlang praktikum. Sebab rentasan tu tak semua orang dapat. Begitu. Okay? Dan kalau rentasan cemerlang praktikum ni, kalau awak dicalonkan, maksudnya awak ada potensi sudah. Okay, menjadi seorang guru yang cemerlang, okay, dalam bidang tersebut. Kalau tak ada, tak apa. Kita perbaiki, kita tambah baik apa yang patut. Okay. Dan kalau tips daripada saya nak jadi calon cemerlang praktikum, pertama, pemfailan, pendokumentasian mesti cantik, mesti tersusun, mesti bagus, mesti tak ada yang lompong-lompong, tak ada yang tinggal, mesti ada. Okay. Macam Linven dulu, Linven memang 4 file lah. Satu file peribadi pelajar iaitu untuk hasil kerja PBD murid, untuk catatan pemerhatian, senarai semak PBD. Jadi bila ada evidence tu, pensyarah awak ataupun guru awak tak dapat nafikan kenapa pelajar awak dapat capai TP4, TP5. Faham? Okay. Lepas tu yang kedua, pastikan RPH lengkap dan tidak ada cacat celahnya. Okay. Maksudnya RPH yang awak buat tu bukan cincai ya. Bila pensyarah tengok Jumaat satu masa, awak mengajar chalk and talk je, habis awak. Maksudnya awak tidak menggunakan teknik PAP 21 dalam pengajaran. Okay? Kalau boleh. Dan seterusnya, apabila awak mengajar, mengajarlah dengan hati yang penuh berdedikasi dan amanah. Sebab Linven macam ni tau. Linven jenis yang bukan kejar grade mata. Saya nak pastikan murid-murid saya faham dahulu apa yang saya ajar. Okay? Pensyarah yang menilai dekat belakang tu, itu terpulang lah. Kalau dia nak beri markah, dia beri. Kalau tak nak, tak apa. Sekurang-kurangnya, pelanggan pertama saya, audiens pertama saya, itu murid-murid saya faham apa yang saya cuba sampaikan. Kalau saya sendiri tak faham, murid saya tak faham, itu berdosa. Dan markah awak pun tak halal. Begitulah. Okay? Jangan mengejar jangan mengejar rentasan sekadar untuk grade A+. Tapi apabila awak mengajar di sekolah nanti, awak tak macam awak rentasan. Chalk and talk. Ada yang terjadi macam tu. Okay? Ada yang macam waktu pensyarah datang, punya gah dia punya BBM sampai nak masuk dalam bonet kereta pun tak dapat kan? Tapi waktu biasa dia tak mengajar macam biasa. Dia chalk and talk saja. Ada. Dan pensyarah dapat kesan melalui RPH dan guru pembimbing dia. So guru pembimbing dia akan perhatikan awak setiap hari. Awak bawa BBM ke tidak? Awak buat kerja ke tidak? Awak tidur pun dia tahu. So sebab dia akan tanya, apa khabar hari ni Rebecca? Dia kata, okey ke tidak mengajar ni? Dia akan tanya. Okay? Jadi kalau boleh, pastikan macam mana awak buat kerja awak sehabis baik. Begitu. Okay? Jangan, kalau boleh pesanan saya kepada yang akan berpraktikum, jangan malas. Sebab kalau awak malas masa praktikum, habislah. Hancurlah awak punya perjalanan praktikum tu. Okay? Sebab kalau awak nak direntas, awak jadi pemalas, kerja awak tangguh-tangguh, awak suka menangguhkan kerja, itu yang menyebabkan fail awak banyak lompong. Sebab dalam fail tu, dia ada banyak komponen. Kalau tak salah saya, dia ada 8 komponen. Dalam satu komponen tu, dia ada banyak pecahan lagi yang dia minta. Contohnya macam komponen, pengurusan HEMGA. Ataupun kalau tak salah saya, pengurusan pentadbiran. Yang dia sangat banyak komponen, carta organisasi, takwim sekolah. Lepas tu dia minta senarai guru. Dia banyak tau, dia banyak minta. Okay? Jadi awak tak siapkan folio awak tak ada peluang. Okay? So, folio tu kadang-kadang dia nampak mudah kan. Tapi bila pensyarah awak semak, itu yang akan menyebabkan awak, macam mana kata? Ada lompong. Kenapa tiba-tiba ni tak ada? Awak pun baru sedar. Sebab kerja ni pada minggu
yang pertama. Okay? Jadi kalau boleh, kalau nak jadi pelajar rentasan cemerlang, jangan malas. Dan pastikan awak mengajar betul-betul. Itu je lah daripada saya. Baiklah, untuk siswa guru yang bakal berpraktikum nanti, kalau ada hati nak menjadi calon rentasan cemerlang tu, perlulah bersiap sedia dan pastikan penyediaan fail dan portfolio terutamanya sangat-sangat sempurna dan tiada kecacatan. Kan saudara? Ya. Baiklah, seterusnya, soalan yang seterusnya yang paling mencuit hati tetapi sangat jujur ya daripada siswa guru kita, iaitu soalan yang berbunyi, boleh ke kalau kita nak bercinta sepanjang tempoh praktikum ini? Dan satu lagi, boleh tak kalau kita sengaja tak nak hadir ke mesyuarat-mesyuarat di sekolah? Okey, kalau nak bercinta masa praktikum. Saya pernah bercinta juga masa praktikum, tapi fasa 1 lah. Fasa 2 saya tak bercinta. Okey, bagi saya boleh bercinta kalau awak jenis yang dapat bahagikan masa. Sebab waktu awak praktikum awak sangat full tau, sangat pedah. Awak memang nak tidur pun tak ada masa. Betul, nak makan pun tak ada masa. Saya pernah tahu, awak bayangkan saya balik dari sekolah jam 5. Masa tu saya stay di IPG tau. Balik dari rumah jam 5. Lepas tu mandi, berkemas barang apa semua, terus semak hasil kerja pelajar, semak RPH, buat BBM, lepas tu tidur. Saya tak makan. The next day tu baru saya makan. Sebab memang tak ada masa. Walaupun awak dekat bilik guru, awak memang tak ada masa. Sebab apa? Awak nak sediakan jurnal lagi, awak nak buat justifikasi PBD lagi, awak nak semak hasil kerja pelajar lagi. Macam saya, kalau pelajar awak ada 38 orang tu awak kena semak. Dan awak semak bukannya boleh main-main macam ni je. Awak kena baca apa yang mereka buat, kan? Sebab apa? Sebab kalau awak tak semak betul-betul, ada ibu bapa yang tolong semakkan untuk awak. Kenapa cikgu ni tak semak hasil kerja murid saya? Nanti paksalah awak kena menjawab dengan ibu bapa. Okay? Jadi bagi saya kalau bercinta ni, macam boleh kot, boleh lah. Tapi saya boleh. Tapi jangan disebabkan, janganlah pula guna alasan, kita tak dapat teruskan hubungan ni, saya nak praktikum. Tapi janganlah guna macam tu. Boleh bercinta, cumanya tak ada masalah. Begitu. Mungkin awak boleh bahagikan masa hujung minggu kot dengan pasangan awak. Tapi saya rasa boleh lah. Tapi takut nanti orang tengok podcast kita ni pula, Aileen pun tak sarankan bercinta. Mampus aku. Kan? Okay? Tapi kalau saya, boleh bercinta, tapi cuma kena bahagikan masa dan bagikan tugasan hakiki awak. Okay? Dan satu lagi tadi tentang hadir ke mesyuarat. Satu lagi saya nak pesan kepada yang bakal menjalani praktikum. Pertama, apa-apa aktiviti sekolah seperti mesyuarat, aktiviti co-curriculum, aktiviti yang dilaksanakan di sekolah, sama ada majlis perpisahan ke, majlis makan malam ke yang menjemput anda untuk ikut, anda perlu ikut. Okay, anda perlu ikut. Sebab itu merupakan aktiviti rasmi sekolah. Terutamanya kalau dia ada surat jemputan, dia ada memo. Kalau dia ada hitam putih, maksudnya awak mesti ikut. Okay? Contoh, saya bagi satu situasi. Awak ada aktiviti berkemah di sekolah dan sudah ada memo. Dan dalam memo tu sudah ada nama awak dan mendapat kebenaran daripada ketua unit praktikum. Ketua unit praktikum pun memang membenarkan. So itu merupakan aktiviti rasmi sekolah berkemah. Tapi tiba-tiba, contohlah, saya ambil, Rajang Got Talent dah berlangsung kah? Belum. Okey, contoh saya ambil Rajang Got Talent. Okey, contoh saya ambil Rebecca lah, senang Rebecca ni dia berpraktikum di sekolah A kawasan Bintango. Sekolah A kawasan Bintango. Okey, Rebecca ni tadi sudah ada nama dalam memo dan mendapat kebenaran daripada ketua unit praktikum untuk mengikuti perkemahan unit beruniform di sekolah dengan murid-murid. Maksudnya Rebecca kena stay di sekolah dan menjadi fasilitator ataupun urus setia. Okey. Tapi Rebecca kata, GB, saya tak dapat ikut sebab saya ada Rajang Got Talent dekat dekat kampus, dia kata. Jadi mana satu yang lebih penting hakiki awak sebenarnya? Saya nak tanya. Adakah Rajang Got Talent ataupun sekolah? Sekolah. Okay? Sekolah yang awak kena pentingkan. Sebab apa? Sebab awak berkhidmat di sekolah tersebut. Rajang Got Talent tu mungkin tahun depan awak boleh ikut lagi lah, kan? Bagilah peluang dengan orang lain pula, kan? Okay? Kecuali kalau ada surat panggilan untuk awak balik ke IPG.
dari pengarah ataupun unit praktikum ataupun ketua jabatan awak. Bukan sekadar contoh, bukan macam contohnya saya pengerusi kelab kesenian dan kebudayaan raja, contoh. Saya merupakan pengerusi, lepas tu saya tulis memo, saya buat surat panggilan kepada Rebecca untuk ikut Raja Muka Thailand. Sebenarnya kalau tak silap saya benda tu tak boleh. Kalau tak silap saya. Yang awak kena pentingkan ialah tugas hakiki awak di sekolah. Okay? Itu yang sangat penting. Kalau bagi saya lah. Okay? Dan yang kedua, contoh, kalau awak jadi guru pembimbing untuk pertandingan, contoh bola baling, mewakili sekolah awak, boleh ke tidak? Tidak boleh. Kalau aktiviti yang menyuruh awak menjadi guru pembimbing yang menggunakan kenderaan sendiri ataupun keluar daripada sekolah, tidak boleh sebenarnya. Okay? Itu tidak boleh. Dia ada beberapa bahagian yang awak boleh, ada beberapa bahagian awak tak boleh. Faham? Okay? Jadi, apabila awak pergi berpraktikum, pastikan awak tahu hak awak. Mana satu awak boleh pergi, mana satu awak tak boleh pergi. Dan berapa masa awak perlu mengajar dalam 1 minggu tu. Kalau tak silap 14 waktu kah? 14 masa kah? Untuk awak mengajar. Jadi awak kena tahu. Yang itu nanti ketua unit praktikum akan berikan taklimat secara lebih lanjut lah. Tapi itu yang berdasarkan Linven tahu. Okay? Jadi kalau boleh, awak kena utamakan tugas hakiki awak semasa berpraktikum, iaitu mengajar dan menyiapkan folio. So bagi saya memang tak ada masa tau awak nak jadi guru pembimbing lah, awak nak melatih murid, boleh melatih murid-murid tapi awak memang tak ada masa. So awak nak kena, esok pensyarah sedang nak sampai, nak menyelia RPH belum siap lagi, awak kena buat. So bagi saya itu memang macam mana? Memang akan menjadi kekangan lah untuk awak. Okay? Itu daripada saya. Ini merupakan soalan terakhir, iaitu bagaimanakah kaedah terbaik untuk kita membina dan mengekalkan hubungan yang akrab dengan murid-murid, tetapi dalam masa yang sama aspek disiplin kelas tidak diabaikan? Okay, kalau saya, first impression tu sangat penting. Minggu pertama dan minggu kedua saya masuk, saya akan bawa muka bengis saya akan bawa muka ganas saya. Dan saya tak akan layan dengan pujukan mahupun mereka punya belasan kasihan tu, saya memang tak akan tu. Sebab minggu pertama kedua tu memang saya akan bawa muka bengis saya. So apa saya nak menerapkan had ataupun boundaries antara saya dengan pelajar. Sebab bila first impression awak masuk ke dalam kelas, awak nak bina jaringan ataupun hubungan awak dengan pelajar tanpa mengabaikan disiplin, itu yang akan menyebabkan boundaries awak tu akan terganggu. Maksudnya persempadanan antara awak dengan pelajar tu akan terganggu. Jadi first impression awak sangat penting tau. Jangan, hai kelas, hari ni cikgu baru nak. Jangan macam tu. Masuk jauh, bawa muka bergisah. Okay, hari ni cikgu nak mengajar OBM. Awak kena dengar tau arahan cikgu kalau cikgu mengajar. Terutamanya kalau ada guru besar masuk. Contoh. Maksudnya awak kena bengis. Tapi janganlah tunjuk macam ni. Awak kena tengok dengan mata-mata awak. Awak kena buat macam ni. Lepas tu mungkin ada 2-3 orang budak-budak awak akan ikut arahan awak. Ada yang tidak ikut. Mesti ada. Jadi yang tidak ikut tu awak tengok dia betul-betul. Kalau saya memang akan guna biji mata lah. Kalau guna biji mata tu tengok dia betul-betul sampai dia terduduk. Macam tu. Okay, maksudnya. Dan satu suara awak kena lantang dan besar. Tak boleh suara yang macam ayu. Okay kelas. Muka dah bengis. Tapi suara ayu-ayu. Itu memang habislah kata orang. Memang lingkup lah kelas tu. Bayangkan kelas awak ada 38 orang. Suara awak ayu-ayu, habis. Okay? Jadi cadangan saya boleh guna speaker yang besar tu. Okay? Dan satu lagi, saya nak pesan, hubungan awak dalam kelas, dia kena jadi awak dengan cikgu. Awak dengan cikgu dengan murid. Maksudnya, murid awak kena tahu siapa cikgu awak dan apa karakter awak. Maksudnya, awak tak nak dipijak. Awak mesti nak mereka ikut arahan awak. Jadi awak kena terapkan benda tu. Kalau yang tak ikut arahan awak, apa awak perlu buat? Contoh, si A ni tak dapat ikut arahan awak, awak cabut pelekat dia ataupun dia punya token ekonomi tu. Tapi minggu pertama, minggu kedua tu awak mesti strict lah, awak mesti tegas. Kalau kata awak nak cabut, awak cabut terus. Jangan awak, tak apa nanti cikgu cabut lah. Tapi awak tak cabut pun sebenarnya. Jadi jangan macam tu. Awak mesti cabut depan dia, biar dia tengok. Faham? Okay? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apabila di luar kelas, bolehlah awak jadi kawan dia, boleh jadi bestie dia. Cumanya bila dalam kelas tu, awak jangan jadi bestie dia. Awak kena tahu, awak murid, saya cikgu. Faham tak? Tapi di luar kelas, awak boleh bestie dengan dia. Tapi kalau saya di luar kelas, kadang-kadang murid takut juga dengan saya.
Ada yang buat U-turn baru mereka lalu saya. Okay? Ada. Tapi mungkin sebab saya punya impression tu, saya punya bengis, saya punya garang tu kan, saya punya tegas tu, saya bawa sampai minggu yang terakhir. Sebab murid saya sangat banyak. Jadi, saya tak nak saya mesti tegas dalam kelas. Tapi taklah tiap hari saya tegas. Mungkin saya akan pilih satu hari tu untuk saya tegas, satu hari tu untuk macam sukaria, macam bergembira. Contohnya macam saya mengajar hari Selasa. Hari Selasa kan hujung waktu. Jadi kan waktu tengah hari. Kalau belajar BM ni, kalau murid-murid awak awak ajar mereka bawa apa nama tu? Chalk and talk ataupun bawa aktiviti rally robin, mereka memang tak nak. Jadi kalau saya waktu tengah hari, waktu kemuncak, selalunya saya akan bawa mereka bernyanyi. Tak pun saya akan bawa mereka main permainan bahasa. Contohnya radio rosak, sambung perkataan, teka siapa saya, maksud teka siapa saya. Contoh hari ni kata adjektif kan, adjektif perasaan. Jadi contoh Rebecca teka perasaan saya lah. Contohnya gembira macam mana, sedih macam mana. Lepas tu main kotak buta, macam plan box tu. Dalam box tu mungkin saya letak satu sampul surat. Dalam sampul surat tu ada satu tugasan. Jadi mereka akan buat tugasan dalam kumpulan. Begitulah. Selalunya kalau yang dah waktu kemuncak ni, saya akan buat aktiviti yang menyeronokkan. Aktiviti yang dapat hands on lah, supaya murid tak bosan. Okay? Jadi semasa mereka buat aktiviti tu pun awak punya ketegasan tu perlu perlu diterapkan supaya mereka tidak tak melampaui batas. Begitulah. Okay? Dan pesanan saya, jangan rotan anak orang. Jangan cubit anak orang. Faham? Sebab kalau dekat CNN ada CCTV tau. Dia boleh tengok. Cubit kau rotan. Okay, tapi kalau saya memang guna mulut je lah, marah. Saya kata, mesti buat, saya kata. Kalau tak buat, saya bawa guru besar. Jumpa guru besar. Mereka takut. Okay? Okay, jadi jangan rotan, jangan cubit, jangan hina, jangan remehkan anak orang. Okay? So, kita tak tahu esok lusa dia jadi Perdana Menteri kan? Itu sebab kalau saya menegur murid, saya guna perkataan, amboi, banyak betul cakap si Rebecca ni. Secontoh kan? Sebegitu macam tu. Amboi Rebecca dah siap ke Jawa. Banyak betul cakap. Cuba kongsikan dengan cikgu dekat depannya. Macam tu. Saya selalu tegur murid macam tu. Jadi mereka akan senyap. Okay? Jangan pula kita hina. Rebecca ni banyak je cakap. Tapi kerja tak jalan. Jangan macam tu. Okay? So kita tak tahu esok lusa dia jadi cikgu. Lepas tu dia dia jadikan awak suri teladan macam mana awak marah. Macam tu dia marah anak orang nanti. Jangan. Dan jangan cubit anak orang. Kita tak ada hak. Kita tak ada hak nak cubit anak orang. Okay? So benda tu dah ada dalam surat perkeliling. Kalau surat perkeliling dah kata awak tak boleh rotan, tak boleh cubit, tak boleh melempang dia, sekalipun awak marah, jangan. Dan kalau Linven marah kan, Linven akan pergi, macam mana? Sebab dia macam ni tau dalam kelas, bila saya marah, saya akan macam, saya macam tu. Bila saya dah macam tu, murid-murid saya akan diam semua. Faham tak? Contohlah, seorang ni dia tiba-tiba dia tak nak buat kerja lah, dia kacau kawan dia lah, dia berlari tapi setakat ni students tak pernah berlari dalam kelas lah. Dia tak pernah, macam mana? Tak duduk. Dia cumanya, kalau pelajar saya, mereka suka buat kerja lain selain daripada kerja BM. Contoh, mewarna, melukis, tidur. Lepas tu ada juga yang kacau kawan. Contoh kawan dia tengah belajar, dia cucuk perut kawan dia cubit kuping tengah. Jadi itu memang contoh. Rebecca, sesebut je nama, dia akan tahu, dia akan duduk. Mana buku awak? Dia akan ambil, baru dia mula. Saya kata, first impression dari minggu pertama sampai minggu kedua saya, bila saya masuk, saya memang tak bagi muka langsung dengan pelajar. Kalau saya kata awak salah lah. Macam tu. Tapi kalau salah tu, pastikan betul lah apa yang dia salah tu. Jangan pula, dah murid awak tu betul, tapi awak bagi dia salah. Jangan macam tu, okay? Kena ada pertimbangan kemanusiaan antara kita dengan murid kita, walaupun murid kita masih muda. Sebab kita sebagai cikgu tahu, mana tahu nanti dijadikan kita sebagai suri teladan. Sebab benda tu nanti dia akan memberikan impak yang sangat positif pada awak kalau dapat membina pelajar awak yang pandai. Saya terus terang bagi tahu, masa saya praktikum fasa 1, saya pernah buat satu projek projek praktikum iaitu modul membaca. Saya sendiri buat. Saya gunakan sampel 5 orang pelajar saya, seorang disleksia tau, dia memang tak dapat membaca. Dia kata macam mana tulis di atau perkataan dia tiba-tiba ini garis 3 kan. Dia punya perkataan pandai naik, pandai turun, pandai naik, pandai turun. Lepas tu saya kata saya suspected ini sebagai disleksia.
Lepas tu saya bagi tahu guru pembimbing bagi tahu guru kelas suruh dia pergi agape untuk dia buat pemeriksaan. Jadi masa tu daripada 5 orang ke 4 orang berjaya lah menggunakan modul saya membaca. Jadi saya sangat bangga. Okay. Sebab saya kata tadi saya bukan sekadar mengejar grade tapi saya nak mengejar kualiti. Yalah, betul lah awak dapat rentasan cemerlang praktikum tapi kalau awak tak melahirkan pelajar yang cemerlang, tak dapat membina murid yang insaniah dia bagus, itu bagi saya satu dosa. Sebab apa? Grade awak dah cukup tapi awak punya kualiti tak ada. Dosa lah bagi saya. Maksudnya awak punya A+ tu tak halal. Bayangkan, bak kata saya tadi, sebab saya, kalau saya penat mengajar bangun pagi, yalah, kalau nak praktikum ni kena bangun pagi tau. Pukul 5, pukul 6 macam tu dah terpacak di sekolah. Saya kadang-kadang bangun tu kan, lepas saya prayer, lepas saya berdoa pagi, saya akan duduk sekejap 5 minit. Betul ke saya nak jadi cikgu ni, saya kata. Lepas tu saya fikir balik. Bayangkan 38 murid saya hari ni nak jumpa dengan saya sebab nak belajar BM je. Tu je saya, jadi pembakar semangat saya. Pembakar semangat saya ialah murid-murid saya. Walaupun adalah 2-3 orang tu macam susah sangat. Abang kata, tahulah susah macam mana kan, degil kan. Tapi sekurang-kurangnya ada murid-murid yang menerima kita masuk ke dalam kelas. Benda ni selalu terjadi masa saya praktikum. Contoh kan, kalau saya nak masuk ke dalam kelas, murid tengok je dari jauh walaupun masih ada guru dalam kelas tu, dia akan, Cikgu Linvan nak masuk, hari ni dia bawa dadu, dia kata. Cikgu Linvan bawa beg lah, hari ni dia nak ajar apa? Dia sangat gembira. Jadi bila awak dengar pelajar sebut macam tu, awak perasa gembira kan? Sebab apa? Belum masuk lagi awak sudah dihargai. Dan awak akan dihargai bila awak buat refleksi setiap kali RPH. Di situlah murid awak akan puji awak. Dia kata, Cikgu Linvan hari ni baguslah mengajar, seronoklah ajar Cikgu Linvan, dia kata. Jadi kalau saya penat mengajar, saya akan tengok balik refleksi itu. Apa yang murid saya tulis. Kadang-kadang mereka tulis love, kadang-kadang adalah yang menggatal sikit, dia kata, saya cinta cikgu. Ada. Okay, ada yang begitu. Jadi kalau boleh, abaikan. Okay? Bukan abaikanlah. Jaga batas kita. Okay? Jangan bercinta dengan budak. Okay? Sebab nanti jadi satu isu pula. Okay? Jadi sekurang-kurangnya anggap sebagai satu sisi yang positif lah sebab mereka puji kita kan. Sebab bagi saya sangat suka kalau membaca refleksi pelajar. So saya akan bagi mereka masa 3, 2 minit untuk saya bagi penerangan macam mana mereka berefleksi. 3 minit tu saya nak mereka tulis ataupun lukis emoji. Kebanyakan mereka akan lukis emoji, lepas tu letak dalam kotak, letak dalam balang ke, ataupun awak boleh pilih 2-3 orang untuk baca refleksi mereka. Jadi bagi saya masa tu macam mana? Penghargaan untuk kita lah. So kita dah mengajar penat. Dan masa refleksi tu awak boleh ambil sebagai iktibar untuk awak menambah baik. Contoh, mungkin ada 2-3 orang murid-murid awak bagi tahu, cikgu saya tidak faham apa itu kata adjektif hari ini. Jadi awak kena cari teknik lain untuk awak mengajar bagaimana mengukuhkan pemahaman murid di dalam kelas. Faham? Okay? Sebab kalau ingat jangan marah pelajar bila pelajar awak tak faham. Jangan marah pelajar bila pelajar awak tidak pandai. Sebab yang bermasalah adalah awak sendiri. Contoh, awak ada 10 orang pelajar. Awak mengajar kata adjektif. Tapi 6 orang pelajar awak tak faham kata adjektif yang awak ajar. Tapi 4 orang faham. Jadi nak salahkan siapa? Awak kena salahkan diri sendiri. Sebab 6 orang yang tak faham tu lebih daripada setengah kelas tau. Dan apabila awak tak dapat menyampaikan ilmu dengan betul, itu yang akan menyebabkan awak berdosa lah bagi saya. So, macam mana? So, kalau bagi saya kan dalam Kristian, kalau awak tidak menyampaikan sesuatu yang betul, itu dah dianggap tidak amanah. Dan itulah, dia macam awak mencuri sebenarnya. Awak mencuri keistimewaan orang lain. Orang nak jadi cikgu, tapi awak yang ambil hak mereka. Tapi bila awak ambil hak mereka, awak tak gunakan hak, bukan hak lah, macam kelebihan mereka tu, bukan kelebihan, peluang mereka tu, awak ambil peluang mereka yang nak jadi cikgu, bila awak jadi cikgu, awak tak dapat laksanakan. Awak curi peluang orang lain. Dan itu adalah dosa bagi saya. Sebab tu bila saya masuk IPG kan, saya bukanlah nak kata saya ni terlalu berintegriti sangat, tapi kalau saya disuruh untuk buat satu benda, saya akan buat bersungguh-sungguh. Saya tak kisah kalau dia salah, sekurang-kurangnya saya belajar daripada kesilapan ataupun kegagalan lampau saya. Begitulah. Sebab di IPG ni taklah semua benda kena perfect. Ada juga kadang-kadang roller coaster kan.
ada yang macam lokomotif roda, sekejap di bawah, sekejap di atas. Jadi daripada benda tu lah saya belajar. Contohnya macam kesilapan yang pernah saya lakukan masa fasa 1, saya akan perbaiki untuk fasa 2 semasa praktikum. Satu perkongsian yang sangat padat dan membuka mata kita semua. Dan terima kasih banyak kepada saudara Liwen atas perkongsian yang dikongsikan sebentar tadi. Dan terima kasih juga atas kesediaan saudara untuk meluangkan masa dan menjawab semua soalan yang memberikan kemuskilan kepada siswa guru kita yang dengan begitu tulus. Okey, betul tu. Saya pun rasa sangat bersemangat dan boleh nampaklah dengan lebih jelas gambaran untuk berpraktikum kelak. Semoga setiap tips, setiap jawapan, setiap perkongsian yang dikongsikan sebentar tadi menjadi sedikit sebanyak akan membantu siswa guru kita ataupun mana-mana guru pelatih yang akan berpraktikum atau berpraktikal sebentar lagi. Jadi, saya fikir masa pun telah mencemburui kita, jadi podcast episod 2 kita berhenti setakat ini sahaja. Jumpa lagi di episod seterusnya. Bye!